Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Baik guys, selamat datang ke Bantuan MY, saluran yang bawakan info terkini pasal bantuan dan isu rakyat Malaysia. Terima kasih kepada semua yang dah tekan butang subscribe dan loceng notifikasi tu yang belum, jom tekan dulu supaya korang tak terlepas berita penting lepas ni. Okey, hari ni 10 Oktober 2025, hari yang ramai rakyat tengah tunggu-tunggu sebab petang nanti akan berlangsung pembentangan Belanjawan 2026. Ramai betul nak tahu bantuan apa yang kerajaan nak umumkan untuk tahun depan. STR, SARA atau mungkin bantuan baru yang belum pernah kita dengar sebelum ni. Tu yang buat ramai teruja. Sebelum ni ada beberapa kenyataan daripada kerajaan yang bagi hin akan ada berita baik untuk rakyat dan juga penjawat awam. Tapi sejauh mana berita baik tu kita akan tahu petang nanti. Jadi jom kita recap sikit apa yang mungkin dibentangkan. Kalau ikut kebiasaan, antara yang orang tunggu ialah bantuan STR 2026. Mungkin ada penambahbaikan sama juga dengan SARA 2026. Dan tak lupa bantuan-bantuan lain yang sedia ada, sama ada dikekalkan atau ditambah baik. Untuk penjawat awam pula, macam biasalah dua benda yang selalu jadi tumpuan, sama ada kenaikan gaji atau bayaran khas kewangan. Dan ramai juga menjangkakan mungkin kerajaan akan bagi gula-gula sedikit kepada penjawat awam, terutamanya menjelang musim perayaan nanti. Tapi benda ni belum pasti lagi, kita kena tunggu pembentangan petang ni. Selain tu mungkin juga akan disentuh isu pencen berkala yang dikendalikan oleh KWSP. Ramai yang masih tertanya-tanya macam mana mekanisme sebenar skim tu, dan harapnya nanti kerajaan akan jelaskan dengan lebih jelas tentang objektif dan cara pelaksanaannya. Tapi guys, satu benda kena jelas, kalau korang berharap akan ada kelulusan pengeluaran KWSP bersasar, nampaknya memang takkan ada. Sebab isu KWSP bersasar ni bukan sebahagian daripada belanjawan, tapi tuntutan berasingan daripada pencarum sendiri. Jadi jangan kecewa kalau benda tu tak disebut langsung dalam pembentangan nanti. Apa pun, kita tunggu je dulu petang ni. Lepas pembentangan selesai, kami di Bantuan MY akan sediakan video ringkasan khas. Kami akan huraikan semua bantuan yang diumumkan, termasuk STR, SARA, bantuan baru kalau ada, dan juga manfaat untuk penjawat awam. So guys, standby ya. Kita akan update sebaik saja belanjawan selesai dibentangkan. Jangan lupa follow, subscribe dan aktifkan loceng supaya korang dapat update awal. Saya dari Bantuan MY, jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton.